Okay, hai, Assalamualaikum. Jom kita tengok satu lagi unit apartment dekat Sky Riverfront. Unit ni facing ada swimming pool dekat sebelah sana. Dan masuk-masuk ni kita ada nampak lah ruangan kitchen area dan sana laundry area dan boleh buat store sikit kat tepi sana. Dan unit ni fully furnished. Jom kita tengok balcony dia. Seperti biasa, unit ni menghadap bandar Kota Baru. Dan juga sebelah sana ada sungai. Okay. Jom kita masuk ke dalam balik. Kita tengok bilik-bilik yang ada. Dan unit ni ada 3 bilik. 3 bilik tidur, 2 bilik air. Ni master bedroom dia. Okay. Master bedroom dia pun lekat fully furnished semua. Ni ruangan toilet dia. Okay. Ini merupakan bilik kedua. Dekat sana ada lagi satu ruang yang kita boleh masuk ikut belah sini. Dan ruang tu kita kalau masuk unit ni kan boleh buat garden dekat sebelah sana. Dan anak-anak tak perlu main dekat luar, dekat playground kat luar. Kita boleh create playground sendiri. Dan ni lagi satu toilet yang ada lah. Okay. Dan ni bilik yang ketiga. Bilik yang ketiga ada tingkap yang facing dengan sebagaimana balcony tadi. Dan unit ni, specialnya unit ni dia ada satu ruang dekat sebelah tepi tadi kita tengok. Dan ruang tu kita boleh buat garden area lah dekat situ. Satu kelebihan. Dan harga dia sangatlah menarik untuk unit ni dengan keluasan 1,200 square feet. Okey, untuk tahu maklumat yang lebih lanjut boleh hubungi 0113758134. Bye bye.